Jujur, I cakap apa? You tahu, I terus terang lah. You sudah jujur dengan I, jujur dengan you balik. You lepas kawan dengan abang I, mulut you jahat tau. Bukan, I memang macam tu. I dari dulu sampai sekarang memang mulut I kurang ajar. Ya, mulut I mengaku. You mengaku lah. Thank you, Cik Pa. Dia support. Dia beli coconut vanilla punya. Wow. Semua pembelian kita bagi Kak sekali. Wow. I tengah buat design baru dah, Kak. Kurang ajar. I tak kurang ajar. Mak cakap tak boleh tipu. Ada apa cakap apa. Ada apa cakap apa? Cepat hampa. Untuk yang sup ni kita dah restock dah hampa. Kita restock 5 pieces saja. 5 pieces saja. Dah lah tak terasa. Itulah aku dah buat channel tapi tak rasa. Apa terasa? Kalau terasa tak mau apa? Tak mau diet. Lepas tu buat ni sampai Mei. XL. XXL. Tengok dulu dia macam mana tak cantik. Makan ke? You tanya ni Mbak Tisha, you nak makan ke? Tak mau lah. Bukan. First saya order. First saya order. I cakap Mbak Tisha, you nak makan ke tak? Dia cakap, tak mau makan. Okay lah, saya terus main office. Mana-mana tahu saya tadi order Grab. You nak makan apa tak? Dia cakap, apa-apalah, goreng mi, goreng nasi goreng je lah. Tadi cakap tak makan nasi apa-apa hari ni. Walau weh. Pedas. I nak balik naik Grab lah. I balik naik Grab lah. Mahal tau sini balik. I nak cari Grab yang boleh tekan diri macam you lah. 2 jam boleh sampai. 500 tau sini balik. Ya. Tak apalah. I tunggu you hantar. Panggil Mama Koyu main bawa you lah. Tak payahlah. Hei, whitening tinggal 1 je hampa. Sup ni sabun tinggal 1 je. Sahaja. Tinggal 1 je. Laju je hampa ni lah. I nak cakap ini memang dia sedap pakai. I tak tipu. Dia beli 3. Tinggal 1 je hampa. Wah, ya weh. Punya laju lah hampa ni. Makan ke apa? Barang dia barang best. Orang beli pejam mata je. Lara dengan Milo tengok beza. Milo dia gelap hampa. Beta ambil Lara dah. Lara elok daripada Milo. Milo dia gelap sikit. Takut tak kenal dengan hampa ke apa bagi kat saya orang dah pula. I bagi cermin lagi. Sebab dia beli banyak. 3. Sol? Apa Sol? Apa Sol? Sabun tengok. Sabun. Weh, sabun Sol. Lajulah best. You punya sabun. Bukan I cakap sabun saya lah. memang on top. I tak tipu dia punya kualiti memang. I tak tipu you. Awat. Jealous ke? Sekarang dah gaduh dah. Abang. Mana? Walau weh. Bestie macam ni hampa. Bestie macam ni. Kalau you boleh pergi luar negara, I pun kena pergi tahu nanti. I tak boleh lah. I kena lawan lah. Kita ada lawan cabar diri baru kita boleh lagi naik. Lagi satu tangga. Ya. Faham? Kau dah siapa saya pakai lah. Ni? Faham lah. Pandainya. Macam tu mah. Okay, nak? Balik 10 ke atas, kita bagi ni. Apa? Oh, sebab tu dia tak boleh beli. Ada promotion lah. Promotion.